Di kegelapan lautan, mulut seperti kantung lembut tiba-tiba terbuka. Makhluk gaib itu menangkap awan hidupan. Ini ialah belut pelikan, penghuni bumi sebenar. Ia hidup di tempat cahaya matahari hampir tidak sampai dan kelihatan seperti makhluk asing. Bayangkan seekor ikan yang mulutnya lebih besar daripada badannya. Ia boleh membuka kepalanya seperti perangkap besar. Belut pelikan tidak mengejar mangsanya. Ia memikatnya dengan cahaya bioluminescen di hujung ekor. Dengan satu sentakan, ia menelan udang dan ikan yang berkumpul. Yang menyeramkan, ini berlaku di planet kita, bukan dalam filem fantasi. Badan belut pelikan panjang dan pipih seperti pita, gelap dan kurus bak tali. Kepalanya besar tidak seimbang kerana rahang boleh kembang. Kulitnya licin tanpa sisik ketara. Matanya kecil kerana tiada cahaya di laut dalam. Rahang bawah dihubungkan ligamen anjal. Ini membolehkannya meregang ke bawah dan sisi, membentuk mulut bak pencedok. Gigi belut pelikan halus dan rapat. Ia tidak memotong tetapi menahan mangsa di dalam. Air pula mengalir keluar. Ekor panjang seperti cemeti memanjang dari kepala. Di hujung ekornya ada organ bioluminescen. Ia seakan lampu hidup kecil. Muslihat utama belut pelikan adalah mulutnya. Ia berfungsi seperti jaring fleksibel. Ditambah pula dengan umpan di ekornya. Bila haiwan kecil berkumpul dekat lampunya, ia cepat membuka rahangnya. Kulit dan ligamen membolehkan kepalanya membesar. Ia dapat meliputi seluruh kawanan mangsa. Ini bukan perburuan mengejar. Belut pelikan menjimatkan tenaga. Ia menangkap mangsa dalam kuantiti besar. Selepas menangkap mangsa, ia menguncupkan mulutnya. Air dilepaskan. Mangsa yang terperangkap ditelan. Menu belut pelikan termasuk udang. Ikan kecil dan organisme agak-agak seperti salpa juga ada. Apa sahaja yang melintas akan dimakan. Belut pelikan hidup di laut tropika dan subtropika hampir seluruh dunia, jauh dari pantai. Habitatnya di kedalaman ratusan hingga ribuan meter, sangat sejuk, gelap dan tekanan air gegasi. Tiada tempat bersembunyi, jadi ia hanyut, kadang menggeliat perlahan atau pegun untuk jimat tenaga. Sinar matahari tidak sampai sini, hanya kilauan biopenda cahaya yang jarang kelihatan di sekelilingnya. Kadang ia naik lebih tinggi pada waktu malam mengejar mangsa dan kembali ke dasar pada siang hari. Agar kantong berfungsi, belut pelikan punya tulang tengkorak dan ligamen anjal yang mudah bergerak. Mulutnya terbuka seperti payung, tisu meregang membentuk rongga besar. Ototnya sedikit, metabolisme perlahan, ini sesuai di tempat makanan sukar didapati. Organ biopenda cahaya di ekornya bersinar secara kimiawi, isyaratnya boleh dikuatkan atau dipadamkan. Sedikit diketahui tentang pembiakan, tetapi jantan mempunyai organ bau yang besar dan gigi kecil, mungkin untuk mencari betina. Apa yang lebih menakutkan pada belut pelikan, mulut kantongnya atau ekor umpannya? Nyatakan di ruangan komen. Belut pelikan hidup-hidup selalunya dirakam robot laut dalam. Di video, ia kembungkan kepala jadi bola hitam. Kemudian mengempis seperti pita biasa. Oleh sebab itu, gelaran seperti ikan bag dan belut asing popular di internet. Kadangkala belut pelikan tersangkut pukat dasar laut. Ia juga terdampar di pantai selepas ribut. Penemuan ini mencetuskan cerita raksasa laut. Hari ini, belut pelikan adalah simbol betapa anehnya laut dalam. Secara saintifik, belut pelikan tiada persamaan dengan makhluk bumi lain. Oleh itu, saintis mengklasifikasikannya dalam spesies berasingan. Larvanya nipis seperti daun dan telus hidup di atas. Kemudian ia berubah drastik menjadi dewasa dengan mulut seperti kantung. Ahli biologi mencatat gigi jantan mengecil saat matang. Deria bau mereka pula makin kuat, mungkin untuk mencari pasangan dalam gelap. Ia tersebar hampir seluruh dunia di laut hangat, namun belut pelikan jarang ditemui. Ia nampak seperti makhluk asing. Namun, belut pelikan adalah makhluk bumi. Ia mengingatkan kita bahawa laut penuh hidupan yang kurang kita ketahui. Ini saluran makhluk bumi, langgan untuk lebih banyak penemuan menakutkan. Makhluk lebih menyeramkan akan menyusul. Jumpa lagi.